kena rasuk dalam banyak-banyak orang. Kenapa aku juga kau nak rasuk, oi? Aduh, sakit betul. Bengkak kaki aku ni. Kenapa tak hilang-hilang ni? Stres lah kaki sakit ni. Ular! Mampuhlah aku. Matilah aku kena sengat ular ni, woi. Anda pernah alami masalah macam tadi? Jangan risau. Mari saya share satu amalan yang sangat luar biasa iaitu Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca Bismillah 5 ini sebanyak 7 kali dengan hati yang ikhlas dan khusyuk. Anda boleh amalkan dengan hembus di gelas air dan minum. Ataupun letak tangan di tempat sakit atau keseluruhan badan. Baca Bismillah 5-7 kali dengan hati yang ikhlas dan betul-betul yakin yang menyembuhkan tetap Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amalan Bismillah 5 ni bagus dijadikan amalan harian. Kelebihannya adalah menghalang jin dan syaitan, terpelihara dari bahaya dan musuh, penawar racun dan bisa melegakan bengkak dan benjol serta mengubati penyakit yang tidak diketahui punca. Komen tak kalau anda nak amalkan?